Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sahabat ibu kandung suluh budiman. Apa khabar semua? Maka hari ini kembali kita ke dalam rancangan mengenali tentang dunia perkemahan, iaitu merupakan satu aktiviti yang bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga penuh dengan pengalaman, cabaran dan juga pengajaran. Perkemahan merupakan sebuah aktiviti yang mana dijalankan di kawasan terbuka seperti di hutan, pantai dan juga tapak-tapak perkemahan khas. Maka di sinilah peserta dapat meneroka alam semula jadi dan keluar daripada rutin harian anda dan juga meneroka pengalaman-pengalaman baharu. Maka sepanjang rancangan ini kami akan berkongsi tentang maksud perkemahan, jenis-jenis kemah, tujuan pelaksanaannya dan juga manfaat kepada dunia perkemahan ini. Maka teruskan bersama kami dalam rancangan ini. Semoga rancangan ini membawa manfaat dan juga perkongsian kepada anda. Tujuan utama perkemahan adalah untuk melatih peserta menjadi lebih berdikari. Peserta belajar mengurus diri sendiri, menyelesaikan masalah dan menyesuaikan diri dengan persekitaran luar. Selain itu, perkemahan juga dapat memupuk semangat kerjasama dan tanggungjawab. Baiklah semua, sebelum kita memulakan aktiviti perkemahan, kita perlu buat persediaan yang cukup. Antara barang yang perlu kita bawa untuk pergi perkemahan adalah botol air, pakaian yang sesuai, lampu suluh, kit pertolongan cemas dan kita perlu bawa peralatan kebersihan diri. Persediaan yang baik dapat memastikan aktiviti dapat berjalan dengan lancar. Salah satu aktiviti penting dalam perkemahan ialah mendirikan kemah. Peserta perlu bekerjasama untuk memasang kemah dengan betul dan memastikan kemah berada di kawasan yang selamat. Aktiviti ini mengajar peserta tentang kepentingan kerjasama dan komunikasi yang berkesan. Pelbagai aktiviti boleh diadakan semasa perkemahan. Antaranya adalah masakan rimba, jungle trekking dan juga aktiviti berkumpulan yang lain seperti malam kebudayaan. Aktiviti-aktiviti ini dapat meningkatkan kecergasan fizikal dan juga meningkatkan kemahiran sosial. Aspek keselamatan amat penting semasa menjalankan aktiviti perkemahan. Jadi, peserta perlu sentiasa mematuhi arahan guru dan juga fasilitator dalam menjaga kebersihan kawasan perkemahan dan tidak boleh bergerak bersendirian ke kawasan yang lebih berbahaya. Selain itu, peserta juga hendaklah menggunakan peralatan perkemahan dengan betul dan melaporkan sebarang kecemasan dan juga kecederaan kepada guru dengan segera. Langkah ini dapat mengelakkan sebarang kemalangan dan juga memastikan aktiviti perkemahan dapat dijalankan dengan lancar, selamat dan menyeronokkan untuk semua peserta. Perkemahan memberikan banyak faedah kepada peserta. Antaranya ialah dapat meningkatkan keyakinan diri, membentuk disiplin, mengeratkan hubungan persahabatan dan mengajar peserta menghargai alam sekitar. Pengalaman yang diperoleh juga dapat digunakan dalam kehidupan seharian. Secara keseluruhannya, kemah juga terdiri daripada beberapa jenis kemah. Yang pertama ialah kemah jenis A yang sangat sesuai untuk kawasan kerap hujan kerana bumbung yang condong. Kemah rangka yang luas sesuai dijadikan urus setia atau perkemahan keluarga jangka panjang. Bagi kawasan lapang, kemah tiang menjadi pilihan terbaik. Kemah iglu yang ringan amat sesuai untuk aktiviti mendaki gunung kerana mudah dialih. Kemah terowong pula paling sesuai digunakan di kawasan berangin kencang seperti di tepi pantai atau puncak bukit kerana strukturnya yang aerodinamik. Perkemahan dilakukan secara besar-besaran, perkemahan berkumpulan ataupun perkemahan ringkas mestilah memerlukan jenis kemah yang betul untuk menjamin keselesaan dan keselamatan pengguna. Aktiviti perkemahan ini terbukti sangat bermanfaat kerana dapat membentuk individu yang berdikari, berdisiplin serta mempunyai semangat kerjasama yang tinggi. Oleh itu, kita perlu mengambil peluang untuk menyertai aktiviti perkemahan bagi menambah ilmu pengetahuan kita berkenaan dengan perkemahan. Kembali alam Is a race! Comel ke gunung. tapi kalau dah dia suka kemah dah Bukan kita kawan juga.